Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allama wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wad dilalata ala al khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita masih lagi diberi masa dan juga kesempatan untuk sama-sama kita muzakarah kitab kita ni, iaitu kitab persediaan bagi sakit, ada pesakit menghadap kepada mati. Okey, insya-Allah kita pada muka surat yang ke-9 pada doa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pada 2 minggu lepas kita telah membicarakan apabila sah dah berlaku kematian, disunatkan kita ni ikat kepala dia dengan dagu dia, kita lembut-lembutkan sendi dia, Pakcik yang kata letak minyak apa semua lah. Lepas tu kita letak di hamparan yang nipis. Lepas tu orang yang mengerjakan dia tu pula, carilah orang yang terlebih kasih kepada mayat tersebut. Jangan cari orang-orang yang musuh kepada mayat tu. Cari orang yang mengasihi kepada mayat tu. Tak kira anak dia ke, cucu dia ke, sahabat-sahabat handai dia ke, atau imam ke, asalkan dia dapat mengerjakan yang terbaik untuk si mayat. Okey, dia kata, dan hendaklah orang-orang mengerjakan yang tersebut itu masing-masing berdoa. Jumpa tak? Tak jumpa. 1 muka surat 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tu hujung sekali. Yang tersebut kelima. Baris yang kelima dan yang lebih baik. Jumpa? Yang kelima, jumpa tak? Yang baris yang kelima, lepas tu dan yang diletak di atas hamparan yang jarang dan yang lebih baik. Jumpa? Jumpa Nabi? Okey. Dia kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata, dan yang lebih baik mengerjakan yang tersebut. Yang tersebut tu daripada ikat dagu dia, pelembut sendi-sendi dia, lepas tu memandikan dia, mengkafankan dia tak kala matinya dia tu. Siapa? Orang yang lebih kasih sayang akan dia, akan mayat tu lah, akan arwah yang mati tu. Dan hendaklah, sunatlah, mestilah orang hok mari buat kerja tadi tu, sambil dia duduk pelembut duduk apa semua, mandi tadi tu letak atas hamparan sebagainya tu,
mengerjakan yang tersebut tu masing-masing, sendiri-sendiri berdoa bagi mayat. Bagi mayat itu. Contoh Pakcik duduk buat apa? Pakcik duduk lipat-lipat tangan dia. Abang Fendi kita duduk siapkan kain kapan dia. Zubir duduk apa? Zubir duduk letak toto, duduk ampar toto dekat mayat. Masing-masing. Pakcik baca, Fendi baca, Zubir baca, sendiri-sendiri baca. Baca macam mana? Berdoa bagi mayat itu perlahan-lahan. Baca slow-slow dalam hati. Ataupun baca slow-slow lah. Baca slow-slow, perlahan-lahan dengan baca doa tu dengan mana-mana doa. Ikutlah. Rasa pandai orang mana. Baca ikut baca apa? Baca Fatihah ke. Sukalah kita rasa doa. Masa Melayu ke. Ikut mana-mana doa. Kita pandai baca Qul huwallah ya. Kita ni daripada kecil sampai umur 40 Qul huwallah je ingat tak? Bacalah Qul huwallah. Jangan duduk nyanyi. Duduk sambil nyanyi lagu apa sekarang ni? Cak cekung tak? Duduk apa kapan tu? Cak cekung udang gamit. Tak boleh lah. Dah dengar tak lagi tu? Maksudnya baca doa. Mana-mana doa. Baca mana-mana doa. Ataupun ikutlah ayat Quran ke. Ada. Dia pun cakaplah sini. Setengah doanya. Bagilah aku ayat dia. Kamu tak payah pening-pening kepala. Akui kamu. Ni, setengah doanya. Banyak lagi. Tak apalah akui kamu separuh doa. Aku cakap kat sini. Mu apalah doa ni. Setengah doanya. Doa orang hidup bagi orang mati. Dia kata, jika doa ni kalulah mayat tu laki-laki. Doa ni untuk orang lelaki, mayat arwah orang lelaki. Dia kata, sambil kita duduk betul-betul tangan dia letak dekat mana? Dekat perut dia, peluk dada dia. Sambil kita duduk ikat-ikat dagu dia, duduk luruk mata dia, duduk gosok-gosok dada dia, duduk lepas tu duduk kapan-kapankan dia ke. Kita bacalah doa ni, dia kata. Baca masing-masing baca. Apa doa dia? Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma haza abduka wa banu abdaika kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bih wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adzabihi wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a lahu Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridaka wa qihi fitnatal qabri wa adzabahu wafsah lahu fi qabrihi wa jafil arda an jambayhi wa laqihi
birahmatikal amna min azabika hatta tab'athahu ila rahmatika ya arhamar rahimin. Panjang. Macam mana? Tak apa, kita bak kena apa ni? Tak. Rugilah kita tak apa. Kalau kita tak apa ni, kita jadi kosong. Kalau kita hafal doa ni, kita jadi confident. Orang letak capuk yang mana-mana, tak kisah. Awak menjeling ni, tak kisah. Campur yang mana-mana. Tapi bila kita tak yakin, kita jadi gelabah. Ada kerja. Bila kita confident, bukan confident tu kita takabur, tidak. Kita sediakan payung. Ada parang. Lalulah hutan macam mana pun tebal. Kecuali pokok besar, tak mampulah. Boleh. Okey. Allahumma haza, wahai Tuhanku, haza, mayakni ni, abduka, hamba engkau ya Allah. Boleh. Ingat bahasa Melayu lah. Macam ya Allah, ni hak mati ni ya Allah. Hamba-Mu ni ya Allah. Dia ni hamba-Mu ya Allah. Dah. Wabnu abdaika, dan mayakni ni anak kepada dua hamba engkau. Faham tak? Anak kepada dua hamba engkau. Ibnu abdaika. Siapa dua kepada dua hamba engkau? Mak ayah dia. Ada ya Allah, mayat ni hamba engkau ya Allah. Dan dia ni ya Allah anak kepada dua hamba engkau. Dan itu mak ayah dia pun hamba engkau juga ya Allah. Okey. Kharaja min ruhid dunya. Telah keluar ia daripada ruhid dunya, daripada keseronokan dunia. Maknanya dia tubik dah. Tak rasa dah dia ni keseronokan dunia. Boleh makan ikan celup tepung. Boleh makan ikan singgah. Tak boleh dah, tak boleh rasa dah. Tubik dah dia. Keluar dah dia ni. Tak termasuk dah daripada keseronok dunia. Tak boleh rasa dah seronok dunia. Naik kereta jentu, tak boleh rasa dah. Naik kereta Alza, skuter, tak boleh rasa dah. Tubik keluar dari dia daripada kesedapan dunia. Wasa'atiha, dan telah keluar daripada keluasan dunia. Keluar daripada keluasan dunia menghadap ke mana? Tempat yang sempit. Mana tempat sempit? Kubur lah. Liang lahat. Kubur tu tak apa lagi. Duduk dalam liang lahat pula. Tak? Duduk dalam liang lahat sempit tu. Lepas tu tutup pula dengan papan. Duduk. Sedap. Tak? Malam-malam lagi ekor. Contoh tak? Relax. Santai. Tak? Tapi sekarang ni telah keluar daripada tempat yang luas ni, menghadap ke tempat yang sempit, tempat yang gelap. Wa mahbubuhu wa ahibbauhu. Sebab dah tulis makna. Tulis kesimpulan ayat dah senang. Telah keluar daripada sedak dunia, keluasan dunia. Wa mahbubuhu wa ahibbauhu. Dan dia ni telah meninggalkan orang yang dia kasih. Orang yang dia kasih dia tinggal dah. Dia keluar dah. Keluar dah kesedapan orang yang dia kasih. Siapa yang dia kasih? Bini dia, anak dia. Ibadat yang paling nafsu suka apa dia? Kahwin. Apa lagi ibadat nafsu suka? Berbuka puasa. Lepas tu apa lagi?
Mau lewatkan sahur. Lambat sahur dekat-dekat nak azan baru berhenti. Nafsu suka. Mana berkahwin, nafsu suka. Apa nafsu tak suka? Kena puasa, kena sembahyang. Oh, nafsu tak suka tu. Kena keluar zakat. Oh, lagi tak suka. Duit aku kumpul banyak-banyak, kena keluar bagi ke orang. Nafsu tak suka. Tapi Allah dah tetap dah macam tu. Dah. Telah meninggalkan orang yang dia kasih atas dunia ni. Wa ahibba'uhu, dan orang hak kasih kepada dia tu, dia telah tinggal juga. Kadang-kadang orang tu kita tak kasih, tapi dia kasih kepada kita, kita tak tahu. Kita tinggal juga dia. Orang hak kita sayang pun, orang tu belum tentu sayang kat kita. Kita tinggal juga dia. Orang hak sayang kepada mayat tu, mayat tinggal juga. Fiha, ketika dalam dunia. Fiha tu di dunia. Ila zulmatil qabri. Dah, tinggal semua tu, orang mayat ni tinggal, dia nak pergi mana mayat ni? Ila zulmatil qabri. Hadap kepada kegelapan kubur. Ila zulmatil qabri. Menuju kepada gelapnya alam kubur, alam barzakh. Alam yang tak pernah kita rasa lagi. Macam mana duduk tempat gelap, oksigen. Ada oksigen Cik? Tak tahu tak? Okey. Wa ma huwa laqihi. Dan barang yang akan bertemu akan datang. Dan akan menghadap bertemulah barang hak apa lagi akan bertemu. Dalam kubur tu, apa lagi akan bertemu? Dia ni nak pergi kepada alam kubur. Lepas tu, nak pergi kepada benda yang dia tak pernah jumpa lagi. Hadap kepada benda yang akan datang. Apa lagi? Azab kubur, muka nakir, apa kemudian lagi akan datang. Dia akan menuju ke benda tu. Menuju ke dalam kubur. Menuju kepada benda yang lagi akan dia bertemu. Tak kira lah. Apa lagi kemudian. Kalau molek, ada raudhah min raudhil jannah. Kalau taman lah. Kalau lubang lah. Boleh. Okey. Kana yashhadu alla ilaha illa anta. Dan adalah mayat ni semasa dia hidup di dunia dulu ni, kana yashhadu alla ilaha illa anta. Dia ni telah bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan engkau. Mayat ni dia keluar daripada sedak dunia. Dia tinggal ada orang dia kasih. Lepas tu dia nak pergi kepada kubur. Tapi Allah, dia ni dulu atas dunia ni seorang yang beriman kepadamu. Kita tengah jenazah tu, ya Allah, dia ni mati dah, ya Allah. Dia pergi nak bertemu denganmu, ya Allah. Dulu dia atas dunia ni orang baik, ya Allah. Dia beriman kepadamu, ya Allah. Nanti kita luahan hati kita kepada Allah Ta'ala. Baca masing-masing, dia kata slow. Kan tadi dia kata dah kan, masing-masing baca perlahan-lahan. Contohnya macam pegang kepala, pegang sejadah. Masa tu dia dah boleh berdoa. Boleh berdoa dah. Mana payah tempat lain. Tempat lain tak apa. Orang yang duk mengerjakan jenazah masing-masing. Sambil duduk telefon dekat tok imam ke, dalam hati duk baca doa, tak apa. Duduk telefon komben jenazah sambil duk cari keranda. Mana keranda ni? Dak hilang keranda, kena curi. Sebab besi mahal. Dak. Sambil dia cari tu, baca doa. Baca doa, ya Allah. Dah. Ada mayat di sini, kita baca. Boleh, masing-masing baca. Dia ni dulu, ya Allah, semasa di dunia, seorang hamba yang beriman dan bersaksi kepadamu, ya Allah. Tiada Tuhan
melainkan engkau. Apa maksud dia? Tiada Tuhan melainkan engkau. Tiada botol air atas meja saya, tiadalah botol melainkan botol air ni je. Botol air ni je. Itu akidah kita. Botol air ni je. Cuma cara kita bercakap. Tiadalah botol air dalam atas meja ni melainkan warna biru ni je. Cara bercakap je. Tapi kesimpulan dia, ni je ada atas meja aku. Tiada Tuhan melainkan engkau, ya Allah. Mu sahaja Tuhan aku, ya Allah. Mu je Tuhan aku, ya Allah. Ingat. Wa anna Muhammadan, dan dia ni telah bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu abduka, dia itu hamba engkau, wa rasuluka, dan pesuruh engkau. Mayat ni dulu termasa di dunia dia ni telah bersaksi, dia beriman tak ada Tuhan melainkan engkau, ya Allah. Dan dia ni telah bersaksi juga, dia yakin dalam hati dia kata Nabi Muhammad ni seorang hamba engkau, ya Allah. Seorang hamba yang Allah pilih. Dan seorang rasulmu, ya Allah. Dia yakin Nabi Muhammad ni seorang Nabi yang Allah utuskan. Hamba ni yang mati ni. Wa anta a'lamu bihi. Dan engkaulah, ya Allah. Wa anta. Dan engkaulah, ya Allah. A'lamu bihi. A'lamu bihi, mengetahui keadaan keimanan dia tu. Wa anta a'lamu bihi, ya Allah. Tapi aku tengok zahirnya dia ni orang yang beriman, orang yang yakin dengan Nabi Muhammad, selawat kepada Nabi Muhammad. Dan sesungguhnya mu je, ya Allah, tahu keimanan dia tu macam mana. Aku ni nampak zahir dia memanglah orang yang bertakwa. Dan selebihnya dia, keimanan dia dalam hati dia tu, mu je, ya Allah, yang tahu. Wallahu, mu tahu soalan ni? Wallahu subhanahu wa ta'ala Allahu a'lam. Apa maksud dia? Allah tahu. Mu tahu tak hukum ni macam mana? Hukum macam mana? Sahabat kita tanya tu, mandi wajib adakah dikira dah ambil wudu? Wallahu a'lam. Contoh dia. Ajak kita jawab. Tahu tak hukum dia? Ajak kita jawab. Okey. Abang ni kita cakap dah suruh mari. Dia tak mari. Okey, habis. Allahumma innahu. Ada. Allahumma innahu nazala bika. Boleh dah tu? Allahumma innahu nazala bika. Nampak ke cik yang ketujuh? Okey. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulim bih. Dan sesungguhnya mayat ni telah turun kepada engkau, ya Allah. Mayat ni telah turun. Maknanya mayat ni telah pergi kepada alam kubur. Telah turun ni, mayat ni telah pergi ke alam kubur lah. Lebih kurang ni makna dia. Dan sesungguhnya engkaulah, ya Allah. Macam mana? Dan sesungguhnya engkaulah, ya Allah, sebaik-baik tempat kembali. Sesungguhnya, wahai Tuanku, sesungguhnya mayat ni telah pergi kepada engkau, ya Allah. Nazala, telah pergi kepada engkau. Dan wa anta, dan sesungguhnya engkau, ya, dan engkau, ya Allah, khairu manzulin, sebaik-baik tempat yang kembali. Wallahu a'lam, tak tahu, tak ingat saya. Ya, tak ingat. Jumpa dah tak ingat.
Nanti kita cerita. Kumpul dulu soalan. Soalan dia macam mana? Mayat kembali. Ruh kembali. Mayat kembali. Ruh kembali dalam masa Lepas tanam 40 hari tu duduk main kat rumah lagi tak? Atau orang rumah dia kata, nasi tu simpan lah. Takut arwah ni balik nak makan nasi lapar. Ada orang luar tua cerita kan. Nanti kita cari, ingatlah. Ingat hukumnya. Okey. Dan mayat ni telah kembali kepada engkau ya Allah. Wa anta khairu manzulin bih. Dan engkau ya Allah sebaik-baik tempat kembali, tempat menerima kembali tu. Wa asbaha faqiran, dan telah berpagi-pagi. Dan telah berpagi-pagi faqiran, orang yang berhajat. Dan telah berpagi-pagi orang yang berhajat. Ila rahmatika, kepada rahmatmu ya Allah. Yakni mayat ni ya Allah seorang yang sangat berhajat kepada rahmatmu ya Allah. Bersungguh-sungguh nak rahmatmu ya Allah, memerlukan rahmatmu ya Allah. Wa anta ghaniyun, dan engkau ya Allah terkaya. Ghaniyun, terkaya. An azabihi, daripada mengazab mayat ni ya Allah. Sesungguhnya engkau ni Allah terkaya daripada azab mayat ni ya Allah. Mu ni Allah maha kaya. Nak azab kau tak siang azab kau, sepulang kepadamu ya Allah. Mu tu maha kaya. Mu nak azab dia pun boleh. Mu nak tak siang azab pun boleh. Mu ni orang banyak duit, mu nak sedekah pun boleh. Mu tak siang sedekah pun boleh. Kepulang kepadamu lah. Tapi hak betul mu tu orang kaya. Mu ni orang banyak duit. Mu ni Allah maha kaya ya Allah. Mu nak azab dia pun, mu tak siang azab pun. Tapi kita tak siang azab lah. Okey. Wa qad ji'naka, dan sungguhnya ji'naka, telah datang kami kepada engkau ya Allah. Kami semua ni pakat mari ya Allah. Raghibina. Ada raghibina, dalam keadaan gemar kepada engkau ya Allah. Kami ni mari semua ni ya Allah sangatlah berhajat kepada engkau ya Allah. Pakat mari berjumpa dengan jenazah ni, pakat mari duduk berdoa kepada mayat ni ya Allah. Sangat gemar kepada engkau ya Allah. Bersungguh mari kami ni ya Allah kepada engkau ni syufa'a alahu, supaya apa? Dengan penuh harapan ni kami ni ialah menjadi pemberi syafaat bagi mayat. Kami ni datang ya Allah kepadamu, gemar kepadamu ni dengan memberi syafaat kepada mayat. Maksud dia, kita gemar, kami ni Allah mari berjumpa dengan mayat ni nak berdoa kepadamu ya Allah. Moga-moga doa kami ni memberi syafaat bagi mayat. Syafaat ni, doa kita ni memberi satu kelebihan kepada mayat. Memberi syafaat kepada dia, memberi faedah kepada mayat. Doa kita ni, moga-moga doa kita ni memberi faedah kepada mayat, memberi satu benefit kepada mayat. Boleh? Doa kita tu, moga-moga doa kita ni Allah makbul dan Allah tidak mengazab mayat. Kita apa yang kita doa lah? Allahumma
in kana muhsinan, dan wahai Tuhanku, in kana, sekiranya mayat ini ya Allah muhsinan, orang yang baik. Husain baik, Hasan baik, Husain baik, Hasanah baik, husnuzan, prasangka baik. Hasan, cantik nama, Hasan, Husain, Hasanah, baik, molek. Boleh. Okey. Sekiranya mayat ni orang baik, fazid fi ihsanihi, tambahkanlah olehmu ya Allah akan kebaikan lagi. Kalau mayat ni orang baik ya Allah, mu tambahlah kebaikan lagi kepada dia. In kana muhsinan, kalau mayat ni orang baik, fazid, tambahlah fi ihsanihi, pada kebaikan dia. Tambah lagi kebaikan dia. Wa in kana musian, dan sekiranya mayat ni orang jahat, fatajawaz, maka mintalah Allah maaf. Mintalah Allah ni memberi kemaafan anhu, akan mayat ni. Boleh? Lepas tu, walaqtihi, dan minta Allah memperjumpakan birahmatika, minta Allah mempertemukan mayat ni birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, ridhaka, dengan redamu ya Allah. Hawilah mayat ni dapat berjumpa, dapat bernaung di dalam rahmatmu, dapat bernaung di dalam redamu ya Allah. Waqihi, dan jauhlah mayat ni fitnatal qabri, daripada saru, karut, huru-hara, serabut perut dalam kubur. Jangan dia ni ada saru fitnah dalam kubur. Dan lindunglah dia ni daripada azabnya, pada azab kubur. Minta jauh dia daripada fitnah kubur, dan minta jauh juga daripada kena seksa dalam kubur. Seksa dalam kubur tak? Okey. Wafsah lahu, dan minta luaskan baginya pada kuburnya. Wafsah, minta luaskan, lahu, bagi mayat tu fi qabrihi, di dalam kubur mayat lelaki tu. Boleh tak? Sekejap lagi nak tanya ni. Boleh tak tulis makna? Wajafil arda, dan minta Allah menahan bumi, menahan tanah. Jangan suruh Allah tahan tanah ni. An jambaihi, daripada dua lambungnya. Minta Allah tahan bumi, jangan apa? Jangan hipik dua lambung, dua tulang rusuk dia. Jangan minta Allah janganlah duduk kepik dia. Bumi tu jangan kepik dia. Minta bumi tu luahkan dia. Walaqtihi, dan minta Allah memperjumpakan mayat ni birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah. Minta Allah memperjumpakan mayat ni, minta Allah memperjumpakan mayat ni
dengan rahmat-Mu ya Allah. Dah. Dengan rahmat-Mu keamanan. Rahmat-Mu iaitu keamanan. Minta Allah memperjumpakan rahmat keamanan. Daripada aman tu, daripada min azabika. Minta mayat ni dapat duduk berlindung daripada rahmat-Mu, rahmat keamanan-Mu tu ya Allah, daripada seksa-Mu ya Allah. Minta mayat ni duduk dari rahmat-Mu. Janganlah we kena azab-Mu ya Allah. Duduk rahmat dalam keamanan tu hatta tab'athahu, sehinggalah dibangkitkan mayat ni. Sehingga dibangkitkan mayat ni ya Allah. Sehingga dibangkitkan mayat ni ila rahmatika, kepada rahmat-Mu ya Allah. Mintalah Allah ni dudukkan mayat ni dalam rahmat-Mu. Jangan wilah kena dia ni kena seksa. Tak, sehinggalah Mu bangkitkan dia ni ya Allah nanti di dalam rahmat-Mu ya Allah. Hak pentingnya duduk sentiasa di dalam rahmat Allah. Ya Arhamar Rahimin. Wahai Tuhan yang Maha Kesia di antara ramai-ramai yang Maha Kesia belah. Mu ni Allah yang paling kesia belah sekali ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih daripada pengasih-pengasih. Allah lah Maha Pengasih sekali. Boleh? Dan jika mayat itu perempuan, tak, kalau orang perempuan, mayat tu seorang perempuan, dibacanya, orang yang duduk urus mayat tu, sambil duduk urus tu, bolehlah baca doa ni pula. Bezanya ada huruf ta. Allahumma hazihi. Tadi haza. Allahumma haza. Lelaki. Kalau perempuan, Allahumma hazihi. Mintalah Allah mayat seorang perempuan ni amatuka hamba engkau, umat engkau, bintu tu wabnu anak lelaki, bintu anak perempuan, Zubair nama apa? Apa nama apa kakak sulung? Anak Sofia binti. Apa mana binti? Anak perempuan Zubair. Ibnu iaitu bin. Anak lelaki. Yusuf bin. Bin tu apa? Anak lelaki. Binti anak perempuan. Kalau orang tanya binti tu apa? Binti tu maksudnya anak perempuan. Sofiah anak perempuan Zubair. Kita kena bahasa Arab lah. Kalau palang tu lain pula. Anak perempuan, binti tu anak perempuan. Okey. Abadaika kharajat, ada huruf ta mati. Kharajat tadi kharaja. Jumpa dah tu. Tadi kharaja ni abadaika kharajat. Ya ada ta pula. Kena bulat. Tepat tambah tu kena ta tu bulat. Kalau lelaki tak ada ta. Okey. Mir rauhid dunya wa sa'ati ha. Kalau lelaki tadi apa? Hi. Wa sa'ati ha juga. Wa sa'at sama. Fi dunya wa sa'atiha
Okey, beza dia wa mahbubuhu. Kalau perempuan wa mahbubuha. Wa ahibbauhu wa ahibbauha. Fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa fi laqihu. Kalau perempuan wa ma hiya laqiyahu. Itu kana. Ada ni kanat. Kanat. Mana? Kanat yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu biha. Kalau lelaki tadi wa anta a'lamu bihi. Kalau perempuan ha. Allahumma innaha. Tambah. Perempuan ha. Kalau lelaki nazala. Kalau perempuan nazalat. Ada huruf ta. Nazalat bika wa anta khairum manzulin biha. Ha. Wa asbahat. Wa asbahat. Kalau lelaki wa lelaki wa asbaha. Okey. Mana tu? Faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an azabiha. Wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a laha. Allahumma in kanat muhsinan dak lelaki Kalau perempuan muhsinatan tambah ta. Fazid fi ihsani ha. Wa in kanat lelaki musi apa? Musian. Kalau perempuan musiatan. Fatajawaz anha walaqiha. Birahmatika ridhaka waqiha. Betul? Wa fasah bagi bawah tu. Wa fasah laha. Ada perempuan. Qabri ha. An bai ha. Walaqi ha. Bagi bawah sekali hatta tab'asah ha. Ila rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh? Sunat ditambah lagi jika mayat laki-laki dibaca. Nak lagi ya? Nak lagi? 10 minit lagi. Boleh? Okey. Allah. Okey, kita baca dah tak habis doa tadi dah. Lepas tu kita pun baca lagi doa ni, tambah lagi. Boleh? Sambil kita dah urus jenazah tu, kita baca lagi. Tak kalau umur siapa 40 tak boleh apa doa ni. Apa ke bahasa Melayu? Boleh? Tak apa dulu mari jumpa kita dengar. Baca. Dua baris setiap hari Rabu. Berapa kali Rabu? 2, 4, 6, 8. Seminggu, sebulan ada 4 minggu. Berapa baris tu ingat? Ingat 2 baris setiap hari Rabu. Boleh? Tak apa setahun ingat. Kenapa? Boleh, okey, sambung lagi. Dia ni rasa tak cukup lah, kata, kena baca lagi lah. Dia kata, aku siya ni kena jenazah ni. Jenazah ni orang aku paling kasih. Dia pun baca, sambung lagi. Ni ayah aku ni. Aku nak baca lagi doa. Dia pun sambung lagi doa. Okey, dia baca macam doa lagi. Allahumma fir lahu
Allahumma ighfir lahu. Apa dia Allahumma ighfir lahu? Wahai Tuhanku, ampunkanlah dosa mayat ni ya Allah. Warhamhu, dan kesian belahlah mayat ni ya Allah. Wa'afihi, dan afiatkanlah jenazah ni ya Allah. Dan afiatkan jenazah ni ya Allah. Suruh jenazah ni sihat, boleh mari ke dunia balik. Betul tak? Ada. Maksudnya minta ya Allah, mu kuatkan semangat dia, kuatkan, sihatkan dia ni Allah. Maknanya wilah kebaikan kepada dia ni ketika duduk dalam kubur. Maksudnya berilah dia ni keselamatan. Jangan dia tu kena apa? Kena bala, saru, fitnah dalam kubur. Wa'fu anhu, dan minta Allah maafkanlah jenazah ni ya Allah. Wa akrim nuzulahu. Wa akrim nuzulahu, minta Allah muliakan nuzulahu, tempat turun dia. Mana tempat turun mayat? Mana tempat turun dia? Dalam kubur dia tu lah. Tempat dia duduk tu. Tempat kubur tu tempat dia singgah tu. Tempat persinggahan dia tu ya Allah. Si kubur ni singgah nak pergi mana? Nak bagi ke dunia balik ke nak pergi ke akhirat? Singgah. Tempat dia singgah ni ya Allah. Tempat dia berhenti ni sekejap. Tempat nuzul dia, tempat dia berhenti sekejap. Dia ni nak hadap ke akhirat lah. Tempat berhenti ni minta Allah mulia ke tempat dia berhenti ni. Minta mulia ke, jangan ada karu. Bagi dia rasa selesa. Muliakan ya Allah tempat kubur dia tu ya Allah. Wa wasi', dan minta Allah meluaskan madkhalahu, tempat dia masuk tu. Minta Allah luaskan madkhalah. Madkhalahu tu tempat dia duduk, tempat dia masuk. Tempat masuk. Tempat masuk tu kubur dia juga. Tempat dia duduk dalam kubur tu ya Allah. Waghsilhu. Waghsilhu. Kita baca doa kan? Waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhum diyaran khairan min diyarihim wa ahlina khairan min ahlihim wa azwajan khairan min azwajihim. Waghsilhu, ya Allah, mandikan dia ni. Mandi. Mandikan dia ni Allah dengan bilma. Dengan apa dia bilma? Dengan air. Minta mandi dia ni dengan air ya Allah. Apabila dia mati nanti duduk dalam kubur ke mana-mana ya Allah, minta Amu ni mandikan dia Allah dengan air. Wasalji. Apa dia wasalji? Air salji lah. Apa dia air salji? Apa dia air salji? Anak air batu. Air batu tu ibu dia. Anak dia air batu, salji tu. Kita nak ABC. ABC satu. Dia faham ibu. Stokor air batu besar. Boleh letak dalam takung lah. Takung letak puk getah dulu. Kira puk getah kira. Ingat tak? Orang bekukan puk getah kan dalam takung tu. Kan letak air batu dalam takung besi tu. Kan dia ambil takung besi tu. Dia ambil air batu seketul. Tu ibu dia. Ibu air batu. Dia pun letak dalam besi tu tak? Dia pun gelek. Gereng. Dia pun tak ada makuk. Lepas tu keluarlah putih-putih tu. Apa dia? Anak air batu. Apa dia nama dia? Salji. Minta Allah mandikan dia dengan air. Minta mandi dia dengan anak air batu. Salji lah. Pernah pergi tak salji? Scotland.
Soalan. Ada. Sekarang ni musim sejuk. Minta mandikan dengan air salji. Wal baradi. Dan minta Allah mandikan dengan air sejuk, air beku. Maknanya mintalah Allah ni bersihkan dia ni dengan air salji, dengan air sejuk. Sebab dosa ni dia panas. Mungkinlah dosa ni panas kena cuci dengan air sejuk, boleh menghapuskan dosa. Okey. Maksudnya cucilah dengan air, minta Allah cuci dengan air, minta Allah cuci dengan air salji, minta Allah cucikan jenazah ni dengan air sejuk, air beku. Okey. Wa naqqihi, dan mintalah Allah ni mintalah Allah ni kita panggil apa membersihkan. Wa naqqihi, minta Allah membersihkan minal khotoya, minta Allah membersihkan jenazah ni daripada khotoya, daripada kekotoran. Minta Allah cuci dia daripada benda cemar-cemar. Sebagaimana kama yunaqqa, sebagaimana yunaqqa thawbu, sebagaimana dibersihkan pakaian yang putih. Minta Allah cucilah mayat ni daripada kekotoran, sebagaimana dicuci pakaian yang putih. Minta cuci Allah daripada dosa dia apa semua, rupanya kita basuh pakaian yang putih. Pakaian tu anak kita kulit sekolah tak, kuning-kuning kita basuh dah diputih, celup apa klorok ke Febri ke apa tak, cuci bersih sinar. Maknanya mintalah Allah cuci kesalahan orang mati ni seperti putihnya pakaian yang kita basuh, sebagaimana dibersihkan pakaian yang putih. Bersih-bersih tu daripada danas, daripada danas ni kita nak panggil apa? Daripada kekotoran lah, daripada daki. Daripada daki-daki, daripada apa panggil peti-peti lalak. Boleh. Wa abdilhu, dan mintalah Allah gantikan. Dan minta Allah gantikan bagi mayat ni rumah. Dan mintalah Allah gantikan bagi mayat ini akan rumah. Yakni mintalah Allah gantikan kubur dia tu, tukar ke kubur dia tu jadi rumah. Mintalah Allah tukarkan kubur dia tu menjadi satu rumah yang lebih baik daripada rumah dia. Minta Allah jadikan kubur dia tu lagi molek daripada rumah dia di atas dunia dulu. Kalau rumah dia ni selesa atas dunia dulu, minta Allah gantikan rumah, kalau dia duduk dalam rumah dalam akhirat, dia kubur ni molek lagi daripada rumah dia duduk di atas dunia dulu. Minta Allah jadikan kubur dia ni lebih molek daripada tempat dia duduk di atas dunia dulu. Di atas dunia dulu dia mungkin dia rumah kecil, minta Allah beri dia rumah lebih selesa lagi. Kalau molek dah atas dunia dulu pun, molek lagi duduk dalam kubur tu, boleh molek lagi. Ganti ke hak lebih molek daripada hak duduk atas dunia dulu. Wa ahlina khairan min ahlihi, dan minta Allah gantikan ahli di dalam kubur tu lebih molek daripada ahlinya di dalam atas dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan minta Allah tukarkan ahli dia tu lebih baik daripada ahlinya. Ahli tu maksudnya ahli keluarga dia, anak bini dia. Dan minta Allah jadikan ahli anak bini dia di dalam kubur ni lebih molek daripada
anak bini dia di atas dunia dulu. Macam mana tu? Sekiranya anak bini di atas kubur ni molek dah, juru dah. Tapi kalau dia dapat di akhirat nanti, kalau ada ni mana lebih molek lagi. Ahli-ahli di dalam kubur dia. Kalau atas dunia ni sayang-sayang dia, kawan-kawan dia ni, ada ahli dia belakang lah tu. Waris dia ke, sepupu sebapuk dia ke, kawan kerabat dia ke, sayang-sayang dia ni, minta dalam kubur nanti, dia boleh in the gang dia ni lebih molek daripada in the gang di atas dunia dulu. Dulu grup dia ada grup. Grup dia ni minta dalam kubur dia apa ni lebih molek lagi daripada grup yang ada atas dunia dulu. Okey. Wa zaujan khairan min zaujihi. Dan mintalah tukar, gantikan isteri yang lebih baik daripada isterinya. Maksudnya minta Allah gantikan isteri yang lebih baik daripada isterinya di atas dunia dulu. Macam mana Nabi? Jadi minta Allah gantikan. Kalau bini di atas dunia dulu baik, molek, juru, comel, contoh. Jadi dalam kubur ni kalau bini dia ni, kalau dapat bini dalam kubur ni bidadari ke contoh, lebih molek, lebih terbaik lagi daripada bini di atas dunia. Contoh. Ada. Bini kita ada. Tapi kalau bini kita baik dah atas dunia ni, mintalah di akhirat mana bini kita tu juga terlebih baik, molek lagi daripada perangai dia di atas dunia dulu. Wazajan khairan min zaujihi. Kalau dapat pasangan, zaujan, ada zaujun adalah suami, zaujatun isteri. Zaujah tu baca mati, zaujah. Kalau baca penuh, zaujatun. Zaujun, suami. Zaujatun ataupun zaujah, isteri. Kalau mak saleh, husband. Kalau isteri, wife. Contohlah. Okey. Tamir apa dia tamir? Okey, habis kat situ. Okey. Minta Allah gantikan pasangan yang lebih baik daripada pasangannya. Pasangan lah, zaujan tu kita letak pasangan boleh. Takut marah. Okey. Wa adkhilhul jannata, dan permasukkanlah mayat ni ya Allah ke dalam syurga. Wa a'idhu, dan minta dijauhkan mayat ni daripada azab qabri, min azabil qabri, daripada azab kubur. Wa fitnatihi, dan minta jauhkan mayat ni daripada fitnah, daripada fitnah kubur, iaitu azab itu huru-hara saru dalam kubur. Dan mintalah wa min azabin nar, dan mintalah ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, jauhkanlah mayat ni daripada azab api neraka. Dan jika mayat perempuan, macam itulah juga. Macam mana? Tambah hadi belakang. Tengok bezalah, baca sendiri pun boleh beza dah. Okey? Tengok muka surat sebelah, dia kata, dan sunat dibaca lagi Yasin. Dan sunat dibaca lagi Yasin. Okey. Dulu dia kata macam apabila jenazah tu tengah sakit, tengah tak khabar 50-50, sunat dah kita baca Yasin. Tu ada riwayat hadis. Lepas tu mayat ni mati dah. Kapan siap dah, mandi siap dah, semayang siap dah, ataupun kapan siap dah, ataupun tengah mandi ke, orang yang lain-lain lagi tu, anak waris dia apa semua,
Sunat dibaca lagi Yasin. Baca pula Yasin sekali lagi. Duk kata rumah ramai-ramai, orang lain tengah urus jenazah. 10 orang tengah urus jenazah. Anak beranak lagi, cucu, cicit, ciak, cocok semua ada ni. Baca Yasin sekali lagi. Dan sunat dibaca lagi Yasin atau lainnya. Lain daripada Yasin. Berzikir, istighfar, cucu, cicit, cicok, ciak, cocok, cicok. Ada contoh. Jadi, ramai anak-anak dia. Pakcik berapa cucu? 7. 7 juzuk dah seorang. 7 juzuk seorang. Macam itulah bagi. Mu baca 1 juzuk. Habislah juzuk. Mu zikir astagfirullah. Mu selawat. Niat sedekah kepada Tok mu. Boleh? Saya pernah khatam tu. Bagi. Khatam. Tengok jenazah ada lagi lah. Atas rumah. Ni dia kata. Dan sunat dibaca. Siapa baca? Orang yang hidup, anak cucu dia. Lagi Yasin atau lainnya. Ikutlah. Baca Yasin, baca 1 juzuk. Orang ni berzikir, orang ni selawat. Baca tu di mana? Di sisi mayat itu sebelum ditanam dan dikubur. Sebelum kita tanam, sebelum kita kambuh semua tu, duduk di sisi jenazah tadi tu, orang lain urus, orang lain baca Yasin apa semua. Ini satu peringatan, dia kata, aku nak cakap benda betul ni, mendengar molek ni kata. Disuruh dengan membanyak doa-doa wallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana fahqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Itu tak.